boleh saya kena stroke bulan 8 ni tu. Oh, stroke. Lepas tu saya nak naik kerja lah, dia nak pergi kerja. Lepas tu saya terpijak benda Tajam. Tumpul tajam lah. Dia tak boleh luka. Nanti dia luka kat dalam. Nah, itu yang mana. Sakit lah. Itu dah perkara yang biasa lah, tak boleh luka. Lepas tu dia korek bawah tu lah. Bawah tu. Tak baik pula benda tu. Yang tahu kena tu, kena sakitnya? Yang tahu dalam bulan 10 lah. Oh, belum tahu yang sakitnya. Dalam bulan 11 tu dia orang buat operation. Tapi lepas operation kedua tak lama lah saya keluar. Sebelum tu saya duduk sebulan lebih tu. Yalah. So sekarang tinggal dengan siapa kat rumah? Dengan isteri lah. Anak berapa orang? Saya 4 orang. 2 orang kawan. Seorang belajar kat Melaka. Oh, masih belajar? 2? Yang 2 lagi? Yang satu lagi dia balik. Dia belajar ni dekat Politeknik ni. Dia break lah, tengok saya dulu. 3 orang? Anak ya? Yang 2 orang kembar perempuan. Kerja. Yang Izzah ni kembar lah. So yang 1 orang Izzah ni, dia berhenti. Yang Izzuan dia berhenti. Nanti saya nak sambung balik lah kalau pasal pencen kan. Tak ada ni, tengok kan. Saya kalau sekolah mesti terus. Tak boleh berhenti. Jadi dunia belanja tu tengok berapa banyak. Politeknik kan? Politeknik sini. Pergi juga. So yang kerja sekarang siapa? 2 orang. Tapi awak ada Kakak ada kembar. Awak dah ada pencen? Ya. Pencen dah ada? Dapat pencen? Saya dah ada pencen dan belum pencen. Patutnya saya pencen wajib 60 umur 3 tahun ni. Oh, 3. Mana tunggu. Saya kata kalau pencen dulu lah. Tengok dulu apa yang boleh kan. Saya cakap apa saya nak bantu sendiri, payah lah kan. Tak apalah nanti dia bagi kerja ringan. Tapi dia orang medical board pun tak buat. Saya pun dalam medical board tak buat lagi. tak buat. So makna dia orang belum dapat pencen lah. Tak boleh dapat Tunggu 60. Pencen wajib ataupun saya boleh apply pencen awal lah. Saya belum apply, jadi dia orang tak tengok lagi. Saya MC juga 4 bulan ni. Masih MC lagi lah. Saya kerja dekat CIQ Johor Bahru tu. Tapi saya cakap macam mana nak pergi sana, bayar lah. Saya tak boleh buat kendaraan kan. Anak untuk bayar juga. Saya tak pindah ke Pasir Bujang Port ni. Tapi belum dapat jawab. Federal kan. Federal kita susah. Sebab saya tukar jabatan tu, AKPL tu. Agensi Kawalan Sepadan. Yang tu Suhaili, Datuk Seri. Dia bawa Suhaili lah. Datuk Suhaili kan bagus. Dia baru. Boleh minta tolong dia, tak boleh. Jadi yang perlu saya bantu, saya lihat ni anaknya lah. Jadi anak dia terus sambung. Dan kita bantu macam mana dia punya perbelanjaan. Kalau dia lewat, sayang pula. Dia nak tak sambung balik. Kat sini je, dekat. Dekat je. Dia rumah je. Dalam masa kedua tu dia dah kena rumah. Jadi dua dia rumah. Tak jauh ni. Ini kalau pergi sekolah naik motor? Naik motor. Boleh lah. Saya pun suka kan dia dapat dekat lah, senang. Rumah dah habis bayar? Rumah belum. Masih dah belum lah, belum kerajaan. Belum kerajaan. Sebulan berapa? 700 lebih. Banyak juga 700. Itu pun saya lanjutkan 30 tahun. Kalau tidak, 1000 lebih. Berapa tahun lagi? Tak, belum check juga. Tapi kalau saya buat, saya dapat pencen buat pencen wajib, 1000 lebih tau. Saya tak boleh tak boleh. Ini nak makan. Gaji kecil lah. Itu kerajaan kan. Pangkat apa? Pangkatnya apa? Satu baku. Satu baku. Datuk apa je dia? Dua-dua diploma. Dua-dua diploma kembar. Dia kalau sambung diri, dia pergi ke mana? Belajar kat mana? Mana dia diploma daripada ni tau. Apa vocational. Dia belajar apa? Belajar fashion. Fashion? Dia punya ni. Yang Izwa ni? Izwa tak ada. Yang nak ni lah ni, yang sekolah ni. Yang Izmir Ranting tu baru masuk tu. Isi sama ke ambil law. Yang Izwan ni? Izwan tu lah Politeknik tu. Politeknik sini. Oh, IB. Assalamualaikum. Alam, SCJ dia tu buat report kata Betul.
Ya bocor. Luar ke dalam? Kita cek kat luar dia nanti. Yelah, dia- Dia tu lah dia. Oh, lock tu Lock tu dia meter jalan dia. Anda betulkan ni? Kalau tidak, dia meter dia 300 ni. Yelah. Sebab bocor 8 meter. Itu Ada 8 meter. Dari kontraktor sendiri Owner punya tu 8 meter. Ni anu kan, carikan kontraktor. Tak boleh. Dia kalau 10 meter SJ. Betul kan? 8 meter memang tuan rumah. Memang ni lah sedikit sumbangan daripada Yayasan Pasir Gudang. Tak banyak ni, 300 je. Sumbangan. Tak apa. Ini biasa. Jangan bimbang, jangan sedih-sedih. Ini biasa, lumrah hidup bang Ya, saya Lumrah hidup jangan tu. kalau muda sedih ke. Yalah. Masih ya. Masih banyak kan, masih banyak. Yalah sebab awak ni yalah dah hampir pencen. Anak ada 2 lagi sekolah. Tu kat situ lah. Okey. Okay bang, Assalamualaikum. Jumpa lagi.